Ya, inilah yang kita semua nak bincang hari ini. Apa kepentingan kita semua ni ada cita-cita. Apa yang kamu semua nak jadi bila kamu besar nanti. Dalam ramai-ramai ini, kamu Ryan. Saya, cikgu. Apa agaknya cita-cita kamu Ryan? Cita-cita saya nak jadi penyampai radio, cikgu. Sudah. Tak baik tau kamu semua gelakkan Ryan. Gaya tersendiri seorang selebriti disukai peminat dan Ajak aku lepak cuti-cuti ni. Aduh, sembang benda bukan. Baik aku duduk rumah, sembang dengan Mak Bunga. Ni, ada apa Mak Bunga ni? Assalamualaikum. Hafiz. Hey. Tak jawab pula. Ni, layan cerita apa ni? Itulah, aku bagi duit kat Hang, suruh bayar internet. Kalau tak boleh juga tengok RTM 1, RTM 2, TV 6, TV OK dekat RTM Klik. Itulah dapat duit pergi joli. Hang ni bersepah Ryan? Ha? Tadi aku dengar Hang duk berletak daripada depan tu sampai ke dapur ni. Hang bersepah ni, muka Hang ni nampak macam ada benda kat depan tu, salah? Benda apa? Hang percaya benda-benda tu semua? Karut semua tu. Dah ni zaman AI, mana ada benda-benda lagu tu? Benda. Hang pun sama macam orang lain lah. Ni, Ryan, Hang pun sama lah juga. Lu percaya sangat benda-benda AI ni walaupun zaman AI lah apalah. Ni, Hang jangan samakan aku dengan orang lain tau. Aku ni hadap macam-macam dekat dalam rumah ni sorang-sorang aku. Apa dia? Kalau Hang nak tahu, Ryan, aku tak pernah cerita dekat orang pun perkara ni, Ryan. Aku hadap sorang-sorang, Ryan. Cerita kat aku nak tahu juga. Aku nak tanya Hang satu soalan. Apa dia? Hang pernah tengok cermin? Pernah banyak cermin kat rumah ni. Kan? Apa perasaan Hang bila Hang tengok cermin, dekat cermin tu keluar muka Hang? Syok. Syok kan? Tapi bukan bagi aku sebab muka Hang paling menyeramkan dalam rumah ni. Bila malam-malam aku tengok muka Hang dengan rambut yang macam ni, seram, Ryan. Hang jealous kan sebenarnya kan? Aku tahulah Hang tu handsome. Tapi aku handsome lagi. Wah, handsome lagi. Ai, sudah Ryan. Ni, Ryan, takkanlah Hang balik rumah tangan kosong, Ryan. Tak ada kamu balik laksa ke bihusuk ke capati ke apa kan kat aku, Ryan. Ni, Hang tengok. Ada apa-apa tangan aku? Tak ada kan? Tak ada, aku tak belilah. Ni, patut Hang yang beli kat aku. Pasal Hang tu raja office hour. Aku nak beli apa malam-malam buta ni? Tak, Ryan. Aduh. Tadi aku dah beli. Tapi lah ni aku lapar balik, Ryan. Aku lapar balik. Hanya kerja melantok makan je. Ni, tu atas meja. Penuh lagi makanan. Makanan meja tu. No? Right. Aku nak masuk situ. Lapar, Ryan. Buat aku dah bunyi, Ryan. Lapar lah. Ryan. Nakut Ryan ni. Siapa pula aku ni? Hello? Hello, Ryan. Siapa tu ni? Ni aku, Lin. Lin? Lin. Nombor mana kau pakai ni? Siapa Lin? Ni, boleh tak hang ganti aku pukul 8 saat ni? Ada kecemasan, weh. Mak aku meninggal. Aku nak kena balik kampung pukul 6 saat ni. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa. Macam ni. Hampir settle semua dulu. Pergi balik kampung dulu. Sekejap lagi aku ganti hang ganti. Nah? Ni, Ryan. Ryan main lah nanti nah. Ryan masuk konti nah. Nah? Boleh insyaAllah. Take care. Ni, elok. Salam takziah. Salam semua. Nah, saya ganti. Gigi.
Macam mana hang boleh dalam bilik aku ni? Ni, aku yang patut takut cerita ni. Bukannya hang. Dah. Ni, aku nak pergi konti. Nak kena ganti orang. Hang duduklah sini seorang-seorang. Yan, aku takut, Yan. Yan, tolong. Jangan macam ni, Yan. Muka kau pun aku dah takut. Allahumma barik Nabi Maru tak kena wakil Allah mana. Allahumma barik Nabi Maru tak kena wakil Allah mana. Apapun yang terjadi, radio tetap berbunyi. Bagus punya layan mimpi. Tiba-tiba ring-ring kena ganti konti. Hantu jembalang dia tak risau. Takut konti senyap itu paling kacau. Kalau kena hamur boleh jadi sasar. Untuk orang nak konti pagi. Weh, apa benda tu? Ni kereta ni tiba-tiba ni. Apa benda pula tu? Hantu Jepun! Hantu Jepun! Teruk ramai ni. Ada pula hantu Jepun. Hey. Ada weh. Hey. Cik. Cantik-cantik. Pagi-pagi ni nak pergi mana ni? Cik, orang tanya sombong lah. Macam tu lah. Cik, nak pergi mana pagi-pagi ni? Encik, saya nak pergi depan tu saja. Depan tu? Boleh, Cik. Meh. Saya tumpangkan. Cik nak pergi depan tu je ke? Confirm, Cik? Memang satu jalan. Saya nak pergi kerja pun jalan ni juga, Cik. Jom. Mana tu tu? Cik. Bila masa Cik masuk? Roger betul Cik dah. Cik, confirm depan tu je Cik dah. Kalau depan tu je, jom kita pergi. Hantu kebaya merah! Hantu kebaya merah. Kat sini rupanya. Ini kubak. Astagfirullahaladzim. Mimpi orang ya. Hey, ada kedai kuih. Elok dapat. Kau ambil ni, aku letak tang ni. Kuih. Kak, Ya. keripap ada keripap? Ada ni. Wow, hangat-hangat kak Alamak. Hantu kebaya merah. Apa hang tiba-tiba panggil aku hantu kebaya merah ni pasal apa pula dah? Bukan. Kak, maksud saya nasi lemak ayam masak merah. Tapi tak apa. Kak, ambil ni semua. Betul ni? Ambil semua kak. Semua? Kas sikit dapat air. Sakan betul. Hang nak makan apa pagi-pagi? Kalau tak habis, siap hang. Baik kak. Siap apa? Saya bayar. Masih kat Hang tak nak bagi hang ke? Ya Allah ya Tuhanku. Apa? Ambil kat aku. Tu je. Apalah pagi-pagi lagu ni siapa tahu?
Hantu ke orang kat sana ni? Siapa pula ni? Time-time ni lah kereta tak boleh nak start. Dah lah tepi kubur pula tu. Nak ganti pukul 8 pagi lagi. Playlist tak buat lagi. Aduh, satu masalah. Hafiz. Hello, Hafiz. Weh, anggap rumah lagi ke? Ni, kereta aku breakdown ni. Tepi kubur pula tu, dekat nak pokok getah. Weh, ambil aku lah ni. Boleh tak? Cepat sikit tau. Hang ni memang masalah betul lah daripada dulu sampai sekarang. Hang ni memang menyusahkan aku lah. Tapi nasib baik ya, hang seorang je kawan aku yang ada lah ni. Ni, hang tunggu Sat lagi aku pergi sana. Tapi, hang kena belanja aku makan. Boleh? Hang ni kira makan je. Hei, jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Weh, kalau tak minggu depan, bulan depan lah. Nah, cepat ambil aku boleh tak? Hai, tu bukan lagu ke? Tak apa. Hang tunggulah Sat kat situ. Sat aku sampai. Baiklah. Aduh, hang ni daripada dulu menyusahkan aku. Wih, basah. Awak ni? Hantu jemput. Hang ni pasal apa? Aku baru balik motor getah ni. Hang tu jumpa apa? Sekali aku bagi hang ni. Pakcik tak, Pakcik. Kata saya berasap tadi, Pakcik. Berasap lah. Ni ayak kering ni. Tak ada ayak dalam radiator ni. Hang tak bawa bis-bis ke apa? Tak. Kaya tapi tak cerdik hang ni. Tunggu Sat. Aku pergi ambil ayak dekat belakang pondok tu. Di mana? Ambil ayak. Tak usah kat Pakcik lah. Habis tu, takkan nak biar kereta ni lagu ni ya? Oh ya, okey dah, Pakcik. Ya. Tu, hang jangan duk buka pula penutup radiator tu. Sat lagi tu, duk tengah panas tu, duk tengah namron tu, dia mengecek kena hang. Habis, melecok satu badan. Namron? Macam kenal. Macam nama pelakon. Namron tu, ayak hangat. Orang Siam kata. Nam yen tu, ayak sejuk. Dah, aku nak pergi ambil ayak. Hang jangan pergi mana. Tu, jangan duk pegang. Okey, Pakcik. Aku nak pergi ambil ayak, Sat. Pakcik. Lekas sini lah. Ya. Aku kata apa? Jangan duk pegang. Hei, budak ni, aku kerat tangan hang. Lekas, Pakcik. Hai. Alamak. Kunci. Apa benda pula tu? Ryan! Hang memang sempoi lah kan? Hang berkelah di depan kubur. Cantik betul ya dia ni. Sempoi lah. Sempoi. Kelah apa benda nu? Tak buat kereta aku rosak. Oh, rosak? Pakcik, dah pergi konti ni. Tak apalah, tak apa. Besok aku beli nasi hang tu. Nasi? Tadi hang cakap apa? Aku suruh lekas sikit jalan. Aku nak pergi kerja pukul 8 ni. Oh, pergi kerja. Lekas sikit. Konti. Cakap lah. Why aku punya helmet ni ketat sangat. Okay. Sabar. Aku tahu lah ni kumuk. Cepat je. Tak dapat. Ampun. Macam apa pula? Tak mana hidup. Oh, Ryan. Sudah dah. Tak buka. Tak boleh buka pula. Lain kali hang nak rosak kereta cepat lain.
Hang ni pun satu. Yang mampu kereta tang ni pun satu hal juga. Ryan, aku naik motor je tau. Pergi dating pun aku bawa motor tau. Aku tak berlagak macam hang Ryan. Naik kereta lah. Lepas tu, hang pakai kereta. Lepas tu, hang tak boleh nak sara kereta hang. Kalau rosak, ni, hang tak boleh nak berbaik. Ni, hang tengok ni. Hang, nanti saat aku nak nasihatkan hang. Ni, kereta hang rosak. Masih ada dekat sini. Lepas tu, depan kubur pula tu. Ni kubur. Lepas tu, kereta hang ada lagi dekat sini. Tapi kubur kereta di tempat tadi. Di tempat tadi ni. Jalan. Nak jalan ni. Start. Jadi macam tadi. Kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Ada macam tu. Jalan. Aku tahu jalan. Awak jalan ni lagi ya. Tak jauh lah. Awak dia bawa kita nak sini balik. Aduh. Nafis. Aku cepat hantar. Bukan bawa laju-laju. Ryan, RM3 duit minyak. Nanti kau bayar. Alamak. Aduh, dugaan apa pula ni? Macam mana nak masuk ofis? Kad aku tak bawa. Aku ada. Hei, Lin. Macam mana hang boleh di sini? Aku kan konti pagi ni pukul 8 pagi. Ya hang tu. Hang main buat apa sini pagi-pagi? Weh, aku nak ganti hang lah. Hang call aku, suruh aku ganti. Mana aku ada call hang? Kalau aku call hang, mesti hang dah save nombor aku kan? Hang takkan tak jam suara aku. Habis tu, Lin. Siapa yang call aku? Mana aku nak tahu siapa call hang? Lin, hang dengar tak orang keluar aku? Aku dengar. Hantu mana pula dah panggil aku ni, Lin, oi. Mana aku nak tahu? Weh, siapa tu? Hang kenal ke? Aku tak kenal. Siapa dia ni? Minta maaf Cik Ryan, Puan Din. Dia ni lari masuk masa saya buka pintu dekat Puan Din pagi tadi. Tak dan kami nak tangkap. Ryan tak ingat lagi ke Kak Yoh? Oh, peminat rupanya. Weh, siapa tu? Weh, Hang kenal ke? aku tak kenal. Siapa dia ni? Awak dah jadi lagu tu. Siapa ni? Lah, Ryan tak ingat kakak kami? Awak siapa? Ya ni. Lepas lah kau nak cerita. Ya, mana ni? Ryan tak ingat ke dulu Ryan ada buat perjanjian dengan Yoh? Bila masa aku janji dengan dia? Janji apa dengan dia? Ryan dulu janji. Ryan janji yang Ryan takkan lupakan Yoh bila Ryan dah berjaya jadi penyampai radio. Kalau Ryan nak tahu, tiap-tiap hari Yoh tunggu Ryan kat depan ofis tu. Dia ni tak betul Hang dah janji ni. apa Dia ni tak betul dah ni. Hang janji apa sampai macam tu? Kalau Ryan nak tahu, Yoh panggil Ryan. Tapi Ryan tak menyut pun. Rebok bodoh je. Dia tunggu hang. Dia buat apa weh? Tak suruh tunggu aku pun. Tapi tak apa. Janji Yoh dapat tengok Ryan hari-hari. Cuma apa? Minggu ni, Yoh cari Ryan. Tapi Ryan tak main-main pun. Tapi mana? Cuti. Betul. Yoh dapat tahu Ryan pergi cuti. Sebab itulah Yoh call Ryan. Sebab Yoh nak Ryan masuk konti hari ni. Sudah dah ni. Sudah dah. Habis. Tahu dah lah siapa yang telefon hang tu. Loh, Ryan tak kenal lagi ke Yoh? Ryan! Yang mana ni weh? Mana aku nak beritahu kat hang? Yoh mana? Ryan! Tidak! Ryan! Ya. Tak apa, Ryan.
Ryan. Yah percaya Ryan akan jadi penyampai radio yang terkenal suatu hari nanti. Biarlah yang lain ketawakan Ryan, tapi Yah percaya dengan cita-cita Ryan. Tapi Ryan kena janji dengan Yah satu benda tau. Janji apa tu Yah? Ryan kena janji dengan Yah suatu hari nanti. Kalau Ryan dah berjaya dan dah jadi penyampai radio yang terkenal, Ryan jangan lupakan Yah tau. Okey Yah, Ryan janji takkan lupakan Yah. Cikgu. Ryan. Lah, kamu ni kecil lagi noh. Iyalah cikgu, saya kan masih 8 tahun. Masihlah kecil lagi. Aduh. Berapa lama dah cikgu terlelap ni. Dak, kenapa Ryan? Cikgu teringat pasal cita-cita kamu tu. Kalau kamu nak capai apa yang kamu nak tu, macam-macam dugaan, cabaran, cobaan yang kamu kena hadap. Saya percaya mesti kamu akan boleh jadi penyampai radio yang berjaya, Ryan. Tapi janji, usaha jangan berhenti. Jalan terus. Okey? Baik, kita jumpa esok. Bagus, Ryan. Aku pun nak kena balik ni. Dah sampai masa dah. Mana pi budak ni? Tadi aku suruh dia tunggu sini. Hilang pula dah. Hei, sakan betul budak ni. Aduh, aku pun sakan betul. Lupa nak isi ayat pula. Aduh.